wartawan UBTV. Pada hari ini, saya akan membahaskan tentang manfaat teknologi dalam pendidikan. Tapi sebelum itu, jom kita dengar pendapat Cikgu Zaila tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pada pendapat cikgu, penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya wajar dan memberikan kesan yang positif. Kerana dengan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, kita bukan saja dapat meningkatkan akses dan keberkesanan dalam pembelajaran, tetapi juga dapat memberi persediaan kepada murid-murid untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. Ini adalah kerana pendidikan yang selaras dengan perkembangan teknologi akan melahirkan insan-insan dan generasi yang inovatif. Tadi, kita telah mendengar pendapat Cikgu Zaila tentang teknologi pendidikan. Teknologi dalam pendidikan adalah satu kemajuan dalam era pendidikan. Penggunaan pelbagai aplikasi digital dalam pendidikan seperti Canva, CapCut, Google Classroom yang sememangnya menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Antara manfaat penggunaan teknologi dalam pendidikan ialah mudah diakses. Dengan adanya peranti digital seperti telefon pintar dan tablet, kita boleh belajar mencari maklumat dengan cepat. Sebagai contoh, penggunaan kamus elektronik adalah lebih cepat digunakan berbanding cara tradisional, iaitu dengan menggunakan kamus jenis buku. Penggunaan teknologi juga dapat mempelbagaikan cara belajar. Chalk and talk adalah kaedah lama yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Tapi, seiring dengan perkembangan teknologi, pelbagai aplikasi yang menarik serta video-video pembelajaran telah dihasilkan. Pembelajaran digital juga biasanya lebih menarik kerana adanya elemen gamifikasi, simulasi dan alat-alat multimedia yang dapat membuat pembelajaran lebih interaktif. Seterusnya, meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Akhir sekali, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kemahiran digital bukan sahaja kepada guru tetapi juga murid. Pengintegrasian teknologi dalam pendidikan membantu murid untuk lebih bersedia bagi menghadapi dunia pekerjaan yang lebih kompetitif dan berlandaskan teknologi. Ya, kerana pembelajaran menggunakan teknologi lebih menarik. Ya, kerana lebih seronok, lebih terkini dan hebat. Jadi, di sini jelaslah bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya wajar. Justru itu, marilah kita bersama-sama mempelajari aplikasi digital bagi memenuhi keperluan era digital pada masa kini, terutamanya dalam bidang pendidikan. Sekian dari saya, Daniel Sagat.